Assalamualaikum, selamat pagi. Destinasi pertama untuk hari ketiga, kita pergi ke Pasar Baru di level 3. Dekat Pasar Baru ni ada macam-macam sebenarnya boleh beli. Telekung ada. So ni sebenarnya baju custom, t-shirt ada, seluar jeans ada, baju batik tadi. Bolehlah kalau nak cari-cari buat oleh-oleh untuk pulang ke Malaysia. Assalamualaikum. Sekarang kita sudah sampai di tarikan wisata di Bandung, iaitu yang bernama Kawah Putih ataupun White Crater. Dia berada di daerah Ciwidey. Ni kita tengok sekejap lah, kita tak boleh lama-lama sebab kita ada bawa anak kecil. Tak berapa bagus. Memang 15 minit je, lepas tu kita naik. Macam ni lah pemandangan dia kalau dia kabus datang. Tapi memang agak sesak nafas sikit lah. Untuk siapa yang macam tak tahan kan, dia akan rasa macam ni sikit. Okey, ada juga disediakan platform untuk siapa-siapa yang tak larat nak turun ke bawah. Boleh ke platform ni dan menikmati pandangan of Kawah Putih seperti yang saya rakam ni. Kuat je bau belerang dia. Okeylah. Ibu sedang ambil gambar landscape. Okey, sekarang kita dah tiba di next wisata, iaitu Kawah Rengganis. Okey, jom kita lihat apa tarikan yang menarik di Kawah Rengganis. Ibu, Umairah tidur ke? Umairah sleep lah. Assalamualaikum. Okey, ni tarikan dia iaitu Jambatan Gantung Kawah Rengganis. Wah, menarik lah. Okey, Umairah first time lalu Jambatan Gantung. Umairah first time lalu Jambatan Gantung. Macam mana Umairah? Takut tak? Oh, tinggi dah. Okey, kat tengah tu saya rakam lagi. Kita dah nampak dah kawahnya. Sepanjang menyusuri jambatan ni, di tengah, di kawasan tengah-tengah ni nanti kita dah nampak dah. Ni tempat saya rasa hot spring tu kat bawah tu. Tapi yang gondola tu kita tak pasti lah masih buka atau tak. Macam dah tutup sebab dah agak lewat sekarang, dah jam 4.26. Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh jangan sampai. Aja. Yang. Kaki angkat. Macam pula. Nanti jangan turun ya. Nanti pasal balik sembilan ya. Okey. Kita sekarang sedang menaiki, nama dia Keranjang Sultan. Okay, this is a very new experience for us. Oh, ya Allah. Nanti kita akan melihat pemandangan. Tengok bawah. Tengok bawah ada Kawah Rengganis. Umairah okey ke tak tu? Wow. Alright tak alright. Wow, very new experience. Very nice.
Oh. Tengok ni terapung guys. Ada yang mandi lah. Ya, saya rasa nak bawa tu hot tree. Hello. Salam. Rumah je. Oh, bau juga. Bau busuk. Dia nak sampai dah stesen dia. Sampai dah. Bye-bye. Wala, bye-bye. Hati-hati. Okay. Best. Oh, best. Umairah. Okey ke? Umairah naik keranjang Sultan. Normal. Kalau package 24. Fish. Uma, cakap. Hai. Memang best tak naik tu? Naik. Best. Naik keranjang. Best. Best sangat. Okey, nanti kita akan patah balik tau. Kita akan patah balik. Okey. Boleh. Nani okey Nani? Ini okey. Macam mana? Takut ke? Tak takut ke? Relax ke? Okey, tak takut. Okey, tak takut. Steady. Bumil? Asyuk. Oh. Tapi sandar je, buat dono je. Kita buka mata buka balik saya. Yang mau Okey, nanti kita rakam lagi sekali. Patah balik, okey? ambil single-single lah. Okey, Ibu? Jadinya saya ramai ramai-ramai dengan Best kan? single-single. Balik lagi pula. Dia dah dapat duit, laju balik. Assalamualaikum. Okey, sekarang kita ada di bentuk aktiviti malam pula. Pertama kita pergi ke Tiga Rasa. Kat sini ada oleh-oleh Bandung. Ni ada tester, boleh cuba. Kot kalau nak cuba kan kita boleh beli. Nanti saya tunjuk sikit kat dalam tu ada apa. Sekejap ni ada aneka. Ya, baik. Ni pun boleh rasa dulu. Kalau berkenan boleh beli. Ya. Ada barangan kulit dah kat sini. Wow. Tahu. Okey, kata lagi. Ni kuih-kuih lah. Keropok-keropok. Sedap punya rasa. Tiga Rasa. Dia bawa kita pergi Tiga Rasa. Lepas ni kita akan pergi ke Kartikasari. Dan kemudian last kali kita pergi makan. Okey. Ya, Alhamdulillah. Destinasi kedua terakhir kita malam ni, kita singgah di Kartikasari Dagun. Ni Kartikasari. Jom kita tengok. Shopping sikit, oleh-oleh Kartikasari. Ibu, kat mana kita ni? Kat mana? Okey. Okey, ni apa ni Ibu ambil ni? Quite famous juga. Okey, boleh cuba kalau nak cuba. Yang ni apa ni? Bagelen. Macam biskut butter. Boleh lah untuk Wan yang minum kopi. Okey. Apalah premium. Lawa sikit bekas je, boleh lah buat ni nanti. Okey. Add to cart. Destinasi terakhir. Destinasi terakhir kita. Okey. Kita rasa bakso lah malam terakhir di Bandung. Okey, jom.
Humaira dah kelaparan. Humaira nak makan bakso ke? Orang tak ada nak try soda gembira ke? Tu dia. Ha. Hirup sup tu. Ha. Makan malam terakhir di Bandung. Bakso dia on lah. Bakso dia Cap Haji ni memang sedap. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita akan menaiki tiket Wush. Kita masuk dulu kot, baru ambil gambar apa semua. Okay, ni tempat masuk dia, keberangkatan. Kita naik daripada stesen Padalarang. Kita naik daripada stesen Padalarang. Dan kita akan menuju ke Jakarta. Okay. Ni pemandangan dari dalam. Pemandangan dari dalam stesen sebelum nak berlepas. Okay, kat sini ada information board. So train kami adalah di platform 2 nanti. So okay. Okay, sekarang kita sedang menunggu train untuk ke Jakarta dan berhenti di stesen Halim. Wush. Umar, cuba sikit. Wush. Kat mana? Wush. Kat mana? Wush. Kat Wush. Kat atas. Wush. Wush. Menikmati. Okay. Ibu. Bye-bye sikit. Ni kita berada di platform 2 untuk menuju ke Jakarta. Okey, train sudah hampir tiba. Wush. Hati-hati. Sekejap, sabar. Ambil posisinya. Okay, standby. Ni Wush dia. Wush dah sampai. Wush. Macam saya. Hello. Bye-bye. Kereta api cepat nomor Jom. Okay, sekarang kita akan boarding bus. Kita kereta 4. Selamat pagi. Selamat pagi. Mohon perhatian, bus akan diberangkatkan. Pintu kereta akan segera ditutup. Pintu kereta akan segera ditutup. Attention please, bus will depart shortly. The doors are closing. Wah, laju. Current speed dia sekarang menuju 309. Wah, 309. Tapi kita dalam terowong, tak nampak apa. 323. Wah, laju. Maksimum 350. Ya. 328. The speed is climbing. Macam ni rupanya speed 300. Dengan speed 300. Tiang tu sangat. 327. Bugatti ibu. Alamak ibu. Laju kau mah. Ada pemandangan. Sekejap. Sikit lagi mesti ada.
Alhamdulillah kita selamat tiba di stesen Halim. Cantik stesen Halim ni punya ni. Punya structure komponen. Welcome to Halim Station. Assalamualaikum. Okay, sekarang kami berada di Masjid Istiqlal Jakarta. Ini dia masjidnya. Masjid besar di Jakarta, di kota Jakarta. Itu ada sebab Masjid Istiqlal. Nanti kita ambil gambar sikit kat dalam macam mana masjid ni. Dan untuk pengetahuan, kita orang naik Grab tadi untuk ke sini sebab Pak supir dia dalam perjalanan kemari ke Jakarta. Kita akan jumpa dengan Pak supir dekat bandara sahaja. Okey. Kita sekarang sedang menuju ke ruang masuk Dewan Solat Utama. Demikian atas perhatian dan kerjasama para jemaah kami ucapkan terima kasih. Wallahu musta'an wa huwa waliyul taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya macam ada banyak. Alhamdulillah kita telah selesai menunaikan salat zuhur. Jadi sekarang ceramah sikit. Ni ada satu pekarangan dekat masjid ni, sangat luas. Kat situ juga kita boleh nampak monumen ni. Entah nama dia, saya tak ingat, tapi monumen ni lah, negara lah. Ni dia punya minaret. Luas juga ni pekarangan ni. So ni tadi masjid punya entrance tadi untuk ke Dewan Solat Utama. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Alhamdulillah kami telah tiba di Airport Soekarno-Hatta dan bersedia untuk pulang ke tanah air. Ini adalah entry yang terakhir untuk vlog kami bercuti di Jakarta Bandung selama 4 hari 3 malam. Okey. Saya nak kongsikan sikit lah. Kami pergi trip ni dengan trip pilihan jelajah travel agent. Alhamdulillah so far semua okey, semua berjalan lancar. Itinerary pun dapat kita buat, dapat kita tunaikan lah semua dengan baik, dengan lancar. Saya recommend trip pilihan jelajah ni okey. So far dia punya pengurusan semua okey. Okey, itu sajalah. Harap korang enjoy tengok vlog kami bercuti di Jakarta Bandung selama 4 hari 3 malam ni. Okay. Kalau ada apa-apa persoalan atau komen, just komen di video saya. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, berat Humaira. Tak lepas untuk check in. Okay, lagi tak lepas. Kena tinggal dekat airport. Duduk dengan Pak Iwan.